Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Ali bin Fahizam dari TV PSS SMK Teluk Mas. Jadi ni saya berada di majlis pengumuman keputusan SPM bagi tahun 2025. Hari yang penuh dengan debaran dan hari yang dinanti-nantikan oleh semua calon SPM. Jadi jom bersama saya kita mengikuti reaksi calon, ibu bapa serta guru pada hari ini. Jadi bersama saya pada hari ini Cikgu Nordiana, guru Bahasa Melayu di SMK Teluk Mas. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Cikgu, saya nak tanya sedikit tentang pencapaian Bahasa Melayu di sekolah kita. Jadi pada pandangan Cikgu, bagaimana pencapaian murid secara keseluruhan? Okey, alhamdulillah, cikgu pertama sekali nak ucapkan tahniah kepada calon-calon SPM 2025 yang telah berusaha keras untuk mencapai kecemerlangan terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu. Subjek Bahasa Melayu kita pada tahun ini mendapat 100% lulus. Tahniah kepada semua calon SPM 2025 dan setinggi-tinggi penghargaan cikgu nak rakamkan kepada pelajar-pelajar kelas 5 Sigma yang telah bertungkus lumus untuk berusaha mendapat semua lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga sejarah. Okay. Alhamdulillah, untuk subjek Bahasa Melayu pada tahun 2025 kita menaik cikgu. Ya, meningkat. Okey, jadi apa harapan cikgu untuk calon SPM 2026? Okey, untuk calon-calon SPM 2026 tahun ni cikgu harapkan awak gandakan usaha, jadikan kejayaan ini sebagai suntikan semangat untuk meneruskan kecemerlangan dan pastikan diri awak merupakan salah seorang calon yang tersenarai untuk menaiki pentas kecemerlangan pada tahun hadapan. Cikgu doakan semoga semua calon SPM 2026 mendapat kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi mari kita berdoa supaya calon 2026 akan mendapat result yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Jadi terima kasih cikgu kerana bersama saya pada hari ini. Jadi bersama saya di sini kita ada salah seorang daripada calon SPM terbaik di SMK Teluk Mas. Jadi boleh abang kenalkan nama abang? Nama saya Aizat Fauzan bin Nizam, kelas 5 Delta. Okey, jadi kita bersama abang Aizat. Jadi abang Aizat, okey, saya nak ucapkan tahniah atas abang kerana mendapat 7A untuk SPM tahun 2025. Apa perasaan abang bila memegang CJ dapat 7A ni? Saya rasa macam tak expect pun, sebab saya tak tengok online pun pukul 10 pagi tadi. Saya datang sekolah tak tahu apa result. Alhamdulillah dapat 7A. Saya tak expect pun dapat 7A ni pun. Jadi abang ni daripada rumah dia memang berharap je lah, bertawakal pada Allah untuk datang sekolah. Dan Alhamdulillah dapat 7A. Abang rasa apa subjek yang abang rasa paling mencabar dan susah untuk abang skor? Bagi abang kan, subjek paling susah daripada kecil lagi matematik. Matematik memang abang tak boleh nak pergi sangat lah. Time trial pun dapat E je. Alhamdulillah sekarang SPM dapat A. Solid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita dapat lihat bahawa Abang Aizat ni berusaha untuk mendapatkan result yang macam ni. Jadi okay, terima kasih bang sekali lagi dan tahniah atas keputusan yang dapat. Okey, terima kasih. Nama saya salah seorang calon cemerlang SPM bagi tahun 2025. Jadi bersama saya ibu bapa kepada calon cemerlang tersebut. Jadi okey, Encik, apa perasaan Encik atas pencapaian anak Encik untuk SPM 2025? Saya mewakili bapa kepada pelajar Nur Fatina. Saya merasa bangga di atas kejayaan beliau
selama pengorbanan beliau selama berada di sekolah ini akhirnya membuahkan kecemerlangan. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak sekolah, guru-guru yang memberi pendidikan pada anak-anak saya, bimbing sehingga cemerlang. Terima kasih. Alhamdulillah. Di sini kita ada guru penolong kanan hal ehwal murid, Puan Suniza binti Jaihan. Jadi cikgu, apa perasaan cikgu sebagai seorang guru dan juga yang paling penting sebagai seorang ibu kepada anak cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa berbangga sebagai seorang guru di sekolah ini, dapatlah mendidik anak-anak murid masa tingkatan 4 untuk fisik perakaunan. Dan saya bersyukur juga sebab anak saya mendapat 8A, straight A. Itu sajalah, saya harap supaya dia menjadi anak yang solehah lah pada masa akan datang. InsyaAllah ya. Jadi untuk pengantar anda, Akak Rania ya, telah mendapat keputusan 8A dalam SPM tahun 2025. Tahniah diucapkan. Jadi Akak, sedikit kata-kata untuk calon 2026 supaya mereka ni ada semangat dan untuk berjaya macam Akak juga. Sedikit kata-kata. Ya, terima kasih atas ucapan. Saya harap batch yang seterusnya dan diikuti dengan batch-batch yang lain, cemerlang SPM dan belajar betul-betul dan dapat membanggakan ibu bapa semua. Okay? Jadi itu kata-kata yang sangat bermakna. Jadi untuk calon 2026, ambil kata-kata ni sebagai semangat untuk berjaya seperti Akak Rania. Allah, kita doakan Akak Rania berjaya dalam kehidupannya dan mendapat apa yang dia minati. Hari ini ialah top student untuk SPM 2025. Bersama saya Nur Hanan Khadijah binti Hairuddin dari 5 Alpha. Jadi Akak Hanan telah mendapat keputusan 4A+ dan 5A solid dalam keputusan SPM 2025. Tahniah diucapkan Kak. Apa rahsia atas kejayaan yang Akak dapat pada hari ini? Rahsia kejayaan. Antara rahsia kejayaan saya ialah sentiasa konsisten dalam belajar, jangan study last minute, jaga solat, jaga adab dengan ibu bapa, guru, kawan-kawan dan sentiasa tolong kawan-kawan yang perlukan bantuan. Jadi itu antara rahsia bagaimana Akak Hanan boleh berjaya pada hari ini. Jadi seterusnya Akak Hanan, okey, apa perancangan Akak selepas SPM? Selepas SPM saya berancang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang engineering ataupun medik. Besar cita-cita tu. InsyaAllah kita doakan supaya Akak Hanan dapat kecapi apa yang dia minati. Jadi untuk ibu bapa kepada Akak Hanan, okey, jadi Puan, okey, Puan, boleh perkenalkan nama Puan? Saya Nurlina Dres. Apa harapan Puan kepada Akak Hanan? Harapan semoga dia dapat mencapai apa yang dia naklah dalam bidang engineering ataupun medik, sebab dia pun tak tahu lagi nak masuk antara dua bidang tu kan. Jadi itulah, semoga dia berjaya dan dapat melanjutkan dengan di mana-mana lah yang lepasnya. Okay. Di universiti yang terpilih. InsyaAllah kita doakan. Jadi untuk ayah kepada Akak Hanan, jadi apa perasaan Cik atas kejayaan anak Cik? Okey, sudah tentu saya rasa berbanggalah dengan kejayaan anak saya ni. Walaupun memang kita tengok dia konsisten daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5, tapi saya tak sangkalah keputusannya sebaik inilah. So saya mengucapkan tahniah kepada anak saya dan harap dia konsisten lah sampai dia mencapai cita-cita dia. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Kak. Ada sedikit kata-kata untuk calon 2026. Good luck dan jangan study last minute ya. Okey, itu saja kata-kata. Jadi terima kasih sekali lagi dan tahniah saya ucapkan atas kejayaan Akak Hanan dan ibu bapa. Jadi terima kasih. Ini adalah pengetua SMK Teluk Mas. Jadi cikgu, kita tadi menyaksikan penyerahan keputusan SPM untuk calon 2025. Jadi cikgu, apa pandangan cikgu tentang keputusan keseluruhan bagi tahun 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT kerana
keputusan SPM 2025 bagi SMK Teluk Mas. Walaupun ada menurun sikit, tetapi dari segi kualitinya agak meningkat. Dan harapan kita pada tahun 2026 pencapaian kita akan meningkat. Kita akan bangkit semula untuk mencipta kejayaan yang lebih hebat untuk calon-calon SPM 2026. Okey. Jadi cikgu, soalan terakhir sedikit kata-kata lah untuk calon 2026. Apa kata-kata untuk cikgu naikkan semangat diorang untuk berusaha? Okey, untuk calon-calon SPM 2026, pastikan yang pertama anda hadir ke sekolah, yang kedua anda fokus kepada setiap ilmu yang diajar oleh guru, buat latihan dan segala tunjuk ajar dan ikuti semua program-program kurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah daripada awal ni sampailah ke penghujungnya. InsyaAllah dengan iringan doa bersama-sama daripada ibu bapa, guru dan kita semua, usaha yang kerja keras, insyaAllah kita akan bangkit semula pada tahun 2026. Tahun ini tahun kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengetua. Jadi semoga kata-kata Tuan Pengetua tadi dapat memberikan semangat dan suntikan kepada para pelajar untuk calon SPM 2026. Terima kasih. Jadi bersama saya hari ini adalah YB Ajak. Okey. Jadi Tuan YB, terima kasih kerana hadir ke majlis keputusan SPM pada tahun ni, tahun lepas 2025. Jadi apa harapan Tuan untuk calon 2026? Yang pertamanya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat menyaksikan satu keputusan yang membanggakan untuk sekolah menengah Teluk Mas ini. Syukur, walaupun ada penurunan sedikit, tetapi sudah semestinya saya sebagai kepimpinan di dalam kawasan ataupun di DUN Teluk Mas ini mengharapkan untuk perperiksaan ataupun calon-calon perperiksaan SPM untuk tahun 2026 ini, saya mengharapkan ada peningkatan. Sebelum ni tahun 2024 punya calon kita dapat 17 orang straight A, dan tahun ini kita ada sedikit penurunan. Sudah mestinya saya mengharapkan, lebih-lebih lagi saya meletakkan agenda pendidikan di DUN Teluk Mas ini adalah agenda yang pertama saya. Sudah mestilah harapan saya punya hope yang besar kepada calon-calon SPM untuk sekolah menengah Teluk Mas ini pada tahun 2026 ini, kita naikkan balik. Kena naikkan balik keputusan seperti tahun 2024 kita mendapat 17 orang straight A, dan tahun ini kita ada 9 orang straight A. InsyaAllah, dan saya dah berbincang dengan pihak pengurusan sekolah, kita akan cari kaedah yang memberi kesan kepada satu keputusan yang memuaskan, yang boleh dibanggakan pada tahun 2027 nanti keputusan yang akan keluar. Untuk calon 2026 ni, saya meletakkan sasaran kembalikan balik kecermelangan keputusan SPM 2024. Saya meletakkan harapan ini kepada sudah semestinya kepada calon-calon SPM 2026 ni. Begitu juga kepada pihak sekolah, guru-guru dan guru besar sebagai peneraju sekolah menengah Teluk Mas ini. Saya meletakkan harapan yang begitu tinggi, kembalikan balik kecermelangan kita untuk keputusan SPM yang boleh membanggakan sekolah menengah Teluk Mas ini. InsyaAllah. Saya cukup yakin saya sebagai wakil rakyat kawasan akan memberi sokongan yang penuh setiap program untuk anak-anak calon SPM tahun 2026 ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih Tuan YB atas kata-kata yang sungguh bermakna. Jadi semoga kata-kata Tuan YB tadi dapat memberi inspirasi kepada calon SPM 2026 supaya mengembalikan keputusan cemerlang bagi tahun 2027 nanti. Jadi kita sama-sama berdoa dan pastikan tahun 2027 nanti tahun kita punya. InsyaAllah. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi kata-kata untuk calon SPM untuk 2026. Saya doakan supaya batch 09 semua berjaya, semua dapat straight A. Okey, untuk saya pun belajar betul-betul. Okey, SPM tu buat betul-betul. Jangan bila dah buat tu baru fikir result dulu. Okey, bye. Batch 2009 buat yang terbaik untuk SPM 2026. Semoga berjaya. Good luck kepada batch 09. Semoga korang dapat yang manis-manis kat uzur nanti. Okay, good luck. Bye.
Thank you.